guys, Assalamualaikum. So Anju kat Jaya Grocer hari ni, Anju nak cerita kat korang. Kalau korang, Anju dah sebenarnya dah buat video ni banyak kali, tapi Anju nak cerita kat korang. Pada siapa yang korang doubt, yang ingat ni mesti tak manis sebab dia hijau. Salah. Sebenarnya Anju selama ni Anju hantu lychee. So lychee warna merah tak manis. In fact most of it are masam. Kadang jarang dapat manis. So apa yang manis is this hijau one. Always get this hijau one. If you see, get it. It's really good. Alright. And Anju bawa korang selalu untuk pergi grocery shopping. Okay, this apple mahal sikit, but I'm telling you it's worth it. Kalau pada akak-akak abang sana korang dah kerja penat, betul tak? Spend on yourself when it comes to food. Mak saya selalu cakap, kau kerja keras, spend on yourself on food. Yes, I know kadang tak dapat travel ke apa, tapi makanan pun jangan kedekut dengan diri anda. Sebab apa? Korang dah penat kerja, reward yourself sometimes with nice food. So apple ni RM32. Tetapi I'm telling you, it is so good, it is so crunchy, it is so nice. Alright, get it. Okay, so banyak korang minta Anju recipe tips untuk nak kuruskan badan. Boleh? Nanti Anju update kan? Ya?